Ustaz, Ya. suami saya bagi Ha. duit nafkah sebagai duit dapur dan belanja anak-anak. Bagus. Habis tu saya? Saya pula. Teringat saya ada ayat Quran Allah Ta'ala sebutkan apa? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Allah Ta'ala sebut kewajipan bapa iaitu menyediakan nafkah dan juga pakaian kepada keluarganya. Termasuklah menyediakan pembantu rumah jika mampu. Kalau dah suami dah sediakan tu semua, lalu dia bagi lagi duit tambahan pula, duit belanja ke, duit untuk nak beli-beli apa-apa ke, itu namanya sedekah ataupun sebagai satu hadiah lah sebagai seorang suami kepada isterinya. Walaupun suami dah bagi itu semua, kena rajin-rajinlah tolong isteri, masuklah ke dapur sekali-sekala, masuk tolong. Sebab itu senang sungguh kita nak buat pahala dalam rumah tangga ni. Nak kutip pahala cukup senang. Macam saya buat ni lah, simple je pun tapi pahalanya besar. Dan juga ni saya nak pesan kepada suami di luar sana semua, bila kita utamakan keluarga, utamakan nafkah keluarga kita, insya-Allah kewangan kita akan lancar, rezeki kita akan luas. Ingat, suami yang bertanggungjawab adalah suami yang beriman di sisi Allah.